Menteri Pengangkutan Anthony Locke menegaskan isu pemberian cenderahati kepada Presiden China, Xi Jinping tidak perlu diperbesarkan dan diperkatakan. Mengutip laporan berita harian, beliau berkata, cenderahati itu buatan Malaysia dan ukirannya diperbuat oleh Royal Selangor. Cenderahati itu adalah hadiah peribadi dan saya tidak cakap pemberian daripada kerajaan, katanya selepas Perhimpunan Bulanan Kementerian Pengangkutan dan Raikan Kasih Madani tahun 2025 di kementeriannya di sini hari ini. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan diajukan wartawan berkenaan isu pemberian cenderahati itu yang kecoh di media sosial kerana didakwa melakukannya melalui pintu belakang tanpa sebarang protokol rasmi. Klip rakaman pendek mengenai perkara itu tular dan mendapat perhatian ramai selepas ia dimuat naik Timbalan Menteri Komunikasi Teoni Cheng di laman Facebook miliknya. Plak daripada Royal Selangor dengan ukiran naga itu diberikan kepada Xi Jinping pada 17 April. Lalu sebelum Presiden China itu berlepas ke Kemboja selepas berada di Malaysia selama 3 hari dalam lawatan beliau ke Asia Tenggara. Mengulas cenderahati ukiran naga itu pula, Locke berkata, plak itu adalah 100% buatan Malaysia dan ukiran naga itu simbol yang melambangkan kekuatan, kebijaksanaan serta persahabatan dalam budaya Cina.